الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati PJK Masjid Imam Bilal, seterusnya muslimin yang dirahmati kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan belajar satu ibadah yang agung yang sepatutnya kita laksanakan di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, dan insya-Allah kita juga akan meneruskan di bulan-bulan yang lain. Yakni ibadah utama ini adalah qiyamul lail ataupun salat malam. Jadi muslimin yang dirahmati kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Quran pada banyak tempat dan juga di dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang besarnya pahala yang diperolehi daripada melaksanakan salat malam. Bahkan terdapat banyak hadis dan bahawa salat ini adalah salat yang terbaik selepas salat wajib adalah salat malam, dan hal ini telah menjadi ijma' ataupun kesepakatan ulama. Jadi insya-Allah malam ini, pagi ini kita akan lihat yang pertama ayat-ayat yang menganjurkan, Al-Quran yang menganjurkan tentang salat malam. Yang kedua hadis dan juga kisah asar para sahabat radhiyallahu anhum. Di dalam Al-Quran antaranya dalam surah Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal lail," dan hendaklah sebahagian daripada waktu malam, "Wa minal lail fatahajjad bihi," hendaklah kamu bangun melaksanakan salat tahajud. Salat malam ialah salat yang dilaksanakan daripada selepas salat fardu Isya. Selepas kita salat fardu Isya sehinggalah sebelum waktu subuh kita panggil salat malam. Jadi salat tarawih termasuk qiyamul lail, salat malam. Salat tahajud ialah salat yang kita syaratnya kita tidur dahulu, kemudian kita bangun dan kita salat sunat. Salat sunat ini kita sebut salat sunat tahajud. Adapun kalau kita belum tidur lagi dan kita ingin salat di awal malam, maka kita salat dengan salat sunat biasa, sama ada kita nak buat salat hajat ataupun salat taubat ataupun salat sunat mutlak, dan salat itu juga dihitung ataupun dikira sebahagian daripada salat malam. Kemudian muslimin yang dirahmati kerana Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Insan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila." Wadhkur isma rabbika, hendaklah kamu berzikir dengan menyebut nama Allah, hendaklah kamu sentiasa mengingati nama Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asila, pada waktu pagi dan petang ataupun siang dan malam. Kita dianjurkan untuk sentiasa berzikir, mengingati nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebut, "Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila." Dan pada sebahagian daripada waktu malam, fasjudlah, hendaklah kamu sujud bangun. Kita dianjurkan pada waktu malam untuk salat sunat. Wasabbihhu lailan tawila, dan bertasbihlah kepadanya pada bahagian yang panjang di malam hari. Jadi panjang malam ni ada 12 jam, maka ambillah sebahagiannya untuk kita salat. Kalau ikut sekurang-kurangnya satu rakaat dikira qiyamul lail. Satu rakaat dengan salat sunat witir. Salat sunat witir termasuk salat sunat. Satu rakaat pun okey saja. Ataupun kita salat sunat 2 rakaat ditambah satu salat witir satu rakaat. Kemudian kita tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dianjurkan, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muslimin yang dirahmati,
Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, "Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmatallah wa yarju rahmat rabbih." Maksudnya, apakah kamu wahai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat dan mengharapkan rahmat-Nya. Jadi sama tak orang yang tidak ibadah ataupun orang yang tidak bangun malam dengan orang malam? Dalam ayat ini Allah nak menjelaskan bahawa tidak sama. Orang yang bangun malam dia memiliki keberuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba yang bertakwa, beriman, wa ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Salah satu sifat hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat ke-64, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Dan orang yang melalui malam hari, pada waktu malam malamnya tidak berlalu begitu saja. Hamba Allah yang dikasihi oleh Allah ini, apa dia buat? Pada malam hari di Rabbihim sujadan wa qiyama, dia bangun dengan sujud dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri ibadah. Jadi kalau waktu malam selepas solat Isya kita solat sekurang-kurangnya 2 rakaat ataupun 1 rakaat witir, maka mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang disebutkan dalam ayat ini, yang mana mereka melalui malam hari dengan sujud dan beribadah solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muslimin yang dirahmati kerana Allah, berikutnya kita lihat apakah hadis-hadis yang menyebut tentang keutamaan solat malam. Antaranya dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan ini, kata Nabi, syahrullah Muharram, yakni kita berpuasa pada bulan Allah, yakni bulan Muharram. Kita ada sekarang Ramadan, kemudian kita akan masuk Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian kita akan di bulan Muharram lagi. Jadi Muharram di antara bulan yang kita dianjurkan untuk memperbanyakkan puasa, kerana sebaik-baik puasa selepas Ramadan, kata Nabi, adalah puasa di bulan Muharram. Kemudian Nabi menyebut wa afdhalus salat ba'da al-fardh salatul lail, dan sebaik-baik salat selepas salat fardu adalah salat malam. Kalau dibandingkan dengan salat sunat di waktu siang dan juga salat sunat di waktu malam, maka salat malam itu lebih utama, kerana sebaik-baik salat selepas salat wajib adalah salat malam. An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menjadi dalil bagi kesepakatan ulama bahawa salat sunat di malam hari adalah lebih baik daripada salat sunat di siang hari. At-Tibi berkata, dan demi hidupku, sungguh seandainya tidak ada keutamaan dalam melakukan salat tahajud selain daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Tibi menyebut di antara keutamaan salat malam ini kerana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebut dalam surah Al-Isra ayat ke-79, wa minal laili fatahajjat bihi, dan sebahagian malam hendaklah kamu bangun salat tahajud, nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kenapa kita kena salat malam ini? Kerana Allah Ta'ala mengatakan bahawa
Jadikanlah dia solat tambahan bagi kamu. Asa an yab'athaka rabbuka, semoga Allah Ta'ala yab'athaka, membangkitkan kamu, maqaman mahmuda, yang di dalam keadaan kedudukan yang tinggi. Siapa yang bangun malam, maka Allah Ta'ala akan mengangkat kedudukan atau pangkat ke tempat yang terpuji dan yang tertinggi. Jadi itulah sebahagian daripada hadis yang menyebut tentang keutamaan solat malam. Lalu kita lihat apakah asar para sahabat dan umat terdahulu tabi'in tentang keutamaan solat malam dan anjurannya. Yang pertama, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya di dalam Taurat tertulis, sungguh Allah telah memberikan kepada orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia, yakni apa yang tidak diketahui oleh malaikat yang dekat kepada Allah dan Nabi yang diutuskannya. Jadi apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud ini sama seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madajih. Orang yang jauh lambungnya daripada tempat tidur kerana bangun untuk solat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan ganjaran yang istimewa yang tidak diketahui oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muslim yang dirahmati kerana Allah Ta'ala, dari Ya'la bin Athar, ia meriwayatkan dari bibinya ataupun daripada emak saudaranya Salma, bahawa ia berkata, Amru bin Al-As pernah berkata, wahai Salma, salat 1 rakaat di waktu malam sama dengan salat 10 rakaat di waktu siang. Hadis ini antara sahabat, dia kata kelebihan salat malam ni apa berbanding dengan waktu salat waktu siang? Ialah salat malam 1 rakaat yang kita buat sama dengan salat di siang hari 10 rakaat. Kemudian kisah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yakni anak pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia dikatakan saat menjelang wafatnya Ibnu Umar, Ibnu Umar berkata, tidak ada sesuatu yang sangat aku sedihkan di dunia ini selain rasa dahaga di siang hari dan kelelahan di malam hari. Jadi waktu nak meninggal, Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia rasa sedih. Apa yang dia rasa sedih? Dia kata, kalau dia meninggal, dia tak boleh buat dua amalan utama. Yang pertama ialah puasa sunat di siang hari. Yang kedua ialah dia lelah melakukan ibadah malam di malam hari, bangun solat malam. Jadi dia rasa kalau dia meninggal, dia sedih kerana tidak lagi dapat melaksanakan dua ibadah yang sangat agung, yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebut kemuliaan seseorang terletak pada salatnya di malam hari dan sikapnya menjauhi apa yang ada pada tangan orang lain. Ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebut apa dia? Kemuliaan manusia ni ada dua. Kalau kita nak dimuliakan oleh Allah, diangkat darjat di dunia, dimuliakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita jaga solat malam. InsyaAllah kalau tuan-tuan jaga solat malam, selain solat waktu, kemudian jaga solat malam, tuan-tuan insyaAllah akan dimuliakan, dihormati oleh masyarakat. Manusia akan segan, makhluk di langit insyaAllah mendoakan kebaikan dan sebagainya. Jaga solat. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, ialah kita menjauhi apa yang ada di tanah orang. Yakni kita tidak meminta-minta. Kalau kita meminta-minta, maka dia boleh merendahkan ataupun
dia boleh menjatuhkan marwah kita. Tapi kalau kita menjauhi, minta-minta, insya-Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Talhah bin Mashrah, ia berkata, aku mendengar bila seorang laki-laki bangun di waktu malam untuk melakukan solat malam, malaikat memanggilnya, berbahagialah engkau kerana engkau telah menempuh jalan para ahli ibadah. Ini kisah sahabat. Dia pernah bangun, kisah tabi'at. Dia pernah bangun dan dia terdengar suara waktu malam, dan dia mendengar suara bahawa berbahagialah bagi mereka yang bangun malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muslim yang dirahmati kerana Allah taala, Syuraih berkata, sesiapa yang banyak salat dia di malam hari, siapa yang banyak salat di malam hari, maka wajahnya akan tampak indah ataupun bercahaya di siang hari. Ingat kan? Siapa yang bangun malam hari, insya-Allah pada waktu siang wajahnya bercahaya di siang hari. Jadi saya ada jumpa ahli qiyamul lail. Ahli qiyamul lail di Sabah. Ahli Sabah ni. Dan saya nampak semua wajah bercahaya. Wajah bercahaya. Jadi saya pun juga ada satu masjid ke, mudah-mudahan masjid itu banyak juga. Ada satu masjid tu ada ahli qiyamul lail. Dia jaga. Dia pukul 4 pagi ada yang mesej. Mesej saya. Lepas tu bagi tazkirah dan sebagainya. Jadi yang saya lihat wajahnya cukup cahaya. Wajah orang yang jaga qiyamul lail insya-Allah bercahaya. Sebagaimana yang Syuraih sebut ini, siapa yang bangun malam banyak solat di malam hari, insya-Allah wajahnya akan bersinar-sinar indah, bercahaya di siang hari. Kemudian Yazid Ar-Riqashi berkata, salat malam akan menjadi cahaya bagi seorang mukmin pada hari kiamat kelak, dan cahaya itu akan berjalan dari depan dan belakangnya, sedangkan puasa seorang hamba akan menjauhkannya dari panasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim yang dirahmati kerana Allah Subhanahu wa taala, itulah sebahagian daripada keutamaan salat malam. Jadi salat malam ini juga bekalan yang kita nak bawa di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, "Fatazawwadu." Hendaklah kamu semua buat bekal. Kita kena bawa bekal untuk negeri akhirat. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekalan adalah dengan melaksanakan ketakwaan kepada Allah Taala. Jadi takwa yang dia buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, dan di antara amalan yang banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang besar ganjarannya, pahalanya, yang boleh kita jadikan bekalan untuk bawa ke akhirat kelak, ialah dengan salat malam. Salat malam ini salat sunat selepas Isya sehingga sebelum subuh, sekurang-kurangnya 1 rakaat salat witir, ataupun kita salat sunat 2 rakaat sama ada tahajud, salat sunat mutlak, taubat hajat dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan saya menyeru kepada diri saya dan mengajak tuan-tuan semua untuk kita jaga salat sunat malam ini sehinggalah ke akhir hayat kita. Daripada saat ini, bulan Ramadan ini kita praktis, dan insya-Allah kita sambung lagi selepas bulan Ramadan dengan salat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.